Mentari terbit di ufuk timur, kayak ku berlayar tinggalkan pantai. Joran dan Kyle siap di tangan, menanti rezeki di lautan luas. Oke guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel. So hari ini puasa yang ke-20 23. Turun lagi 3 hari betul kot. Ni ada Azim, ada Zul, ada 3 ini. InsyaAllah ada start juga ke payung. Ketuk-ketuk yang ada hari ni. Ni hati jalan-jalan sini jumpa makin dulu. Kadang pulang dengan tangan hampa, tapi semangat tetap membara. Esok kembali coba lagi. First ride of the day, Rapu AJ. Mentari tenggelam di ufuk barat, perahu kembali ke dermaga. Pemancing laut Rapu tersenyum AJ. lega, menanti esok kisah baru tiba. GoPro stop recording. Ombak berbisik, angin bernyanyi di bawah langit biru nan tinggi. Kayak es kental di laut tak kenal lelah. Teman-teman. Bersama samudra hingga senja. Hafiz Drag aku ketat. burung kamar Drag aku ketat kan? menuntun jalan ke arah ikan. Sabar menunggu harapan besar, bersatu dengan alam yang Alhamdulillah. Hafiz Dia dah start makan Zin. Zul, come on Zul. Sini Zul, sini, mari sini. Sini, masuk sini Zul. Tak kisah, Zin tak ada salah. selalu mudah, selalu pasti. Kadang pulang dengan tangan hampa, tapi semangat tetap Karau Ji, membara. Esok babi kembali coba lagi. 1 kilo lebih. Zul! GT. Alhamdulillah. GT. Zim! GT guys, on Venom jig. Jig Venom. Karau jig. Kau buru jig. Apa ni? Oh, jenah lagi.
Cenaha on Karaoke. Karaoke. Guys, dia dah naik dah. Tapi GoPro tak hidup. Tapi la ilaha illallah. Oi. Dia kena lidah dalam ah. Jom. Tak buang cepat. Dah tukar. Guys, ni stek padu ni. Memang kosong ni. Sini je. Tak apa, saya ni. Dia nak pergi, biar dia pergi. Dia dah gengan kau cepat-cepat ni sekarang. Aku tahu. Tahu tengok tadi ada ikan sepawai tadi. Dia turun bawah. Aku rasa macam ikan atas. Apa insya-Allah. Ada sini. Sudah. Berbekalkan dua kakiku mengayuh kuat mencari strike. Dalam cerita aku kalau buat tu pusing bulu. Bagaimana pelit dan ceri mencari ikan yang berada di lautan terbentang luas. Aku Hafiz Songlor. Aku rasa bangga tu. Teman menonton videoku kasih subscribe. Ui, borong tu besar Zul. Jangan tinggi sangat. Kan dia ketis sang. Borong guys. Betul ya boy. Alhamdulillah. Dah baik, jangan balik awal Jangan kata nak balik awal Padu. Habis terus kota ni. Kota terus habis ni. Tuan angkat sikit Zul, sini. Angkat dengan sauk, angkat dengan sauk. Angkat ikan dengan sauk. Guys, itu dia. Mantap. Boron. Guys, laut tenang ni guys. Zul, berapa tu Zul? Berapa tu? Aduh, apa yang melintang kat badan tu? Hai, Azim. Buat apa? Abah lenguhnya lengan. Alah, lenguh. Adai. Pedih. Hai, apa tu? Ya Allah. Allahu Akbar. Tengok Dazu punya. Aduh, lagi pedih hati aku.
Terima kasih semua. Okay guys, aku dah sampai dekat darat dah. Ni dekat apa, dekat Resident 8. Sana Resident 8 surau ni. So aku nak go to hasil. Azul dia dah simpan boron dia. Mantap Azul I love Pulau Melaka. Okay guys. Azim. Aduh, dapat apa kecil Tak tahulah macam mana. Tak tahu nak cakap ah. Tak terkata. Tak, ikan dia kecil je. Aduh, sedih betul lah. Beko Aduh, betul lah. Okay, ni hasil aku. Alhamdulillah hari ni. Hari ketiga aku turun lagi. Hari ketiga guys. Alhamdulillah ada GP. Buah pipi 2 ekor. Jenahat, sekut, gelama besar. Alhamdulillah. Okay, aku nak kembang-kembang raya aku semua. Okay, pada korang yang like, subscribe channel Nabi Hengda, aku ucapkan terima kasih banyak pada korang yang belum subscribe lagi. Pada korang yang belum subscribe lagi, boleh menekan button subscribe. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Okay guys, Assalamualaikum. Bye bye.